Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ucapan terima kasih lah kepada Pak Abdul dan Cik Kamal. Jadi saya ingat hari ini perbincangan kita walaupun rasmi lah hari raya, tapi kita buat secara tidak formal. Jadi saya pun sangat berbesar hati atas kunjungan Pak Abdul dan Cik Kamal. Begini, sebenarnya saya memang dah ada idea antaranya sebab kita tak dapat nak laksanakan pada sesi yang lepas. Saya nak jumpa ahli majlis Dun Sabah. Sebab saya nampak antaranya macam saya sebutkan, bila ada apa-apa isu di kampung ni kita mudah nak selesaikan sebab urusan kita memang dengan ketua kampung. Tapi urusan di taman-taman ni dia banyak sangkut. Dia sangkut sebab kita punya akses tu tak laju. Pertamanya kita dengan ahli majlis ni pun ada kekangan sebab dari segi organisasinya kita tak urus ahli majlis ni secara langsung sebab ahli majlis di bawah PBT. Dan juga ada taman-taman ni pengurusi dia pun tak. Ya, kalau kat sini yang saya nampak, ya beranilah taman aman. Kalau sekarang yang mana Abang Zul lah. Yang lain tu rasa macam kalau tahun pertama Cik Basan lah. Yang lain tu nampak macam tak berapa nak menonjol lah, kecuali di peringkat taman. Jadi kita tak kenal kan. Dan jadinya antaranya macam insentif yang disediakan oleh kerajaan negeri untuk macam Hairat dan Waisan. Kalau dekat kampung kita boleh minta untuk sidang urus. Tapi di peringkat taman ni dia maknanya masing-masing lah penduduk taman yang datang sini dia daftar, yang tak datang dia tak ada lah. Jadi kita nak selaraskan benda-benda ni supaya kalau boleh untuk tahun 2026 ni tak ada yang tertinggal. Jadi semua maklumat mudah sampai. Jadi kita akan minta juga bantuan selain daripada pengurusi taman juga ahli majlis lah. Jadi kita nak selaraskan kita punya aktiviti bersekali dengan Nasrul. Jadi rasanya itu saja daripada saya. Jadi untuk sesi seterusnya saya serah pada Abang Zul. Jadi tujuan kita berjumpa pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sangatlah Saudara Dun Sabah 6, Mokhtar, Tuan Haji Mokhtar dan sahabat lama saya ahli majlis X6 Taman Manis. Jadi kebetulan pada tahun ini saya telah dipilih dan dilantik menjadi Taman Manis. Jadi sebenarnya bila dilantik ni saya seperti yang terinspirasi dengan apa yang saya lihat cara pengendalian Cikgu Samad menguruskan Sabah 6. Jadi sebab tu saya datang untuk menjumpai Cikgu Samad untuk menjalinkan hubungan lah, seperti kata tadi yang tak ada link apa semua. Saya berharap kali ini mungkin dapat pihak taman berurusan dengan Cikgu Samad dan pihak tu boleh berurusan dengan pihak taman. Kami sentiasa mengalu-alukan kiranya ada apa nak dibawa, insyaAllah kami pada kuasa serta penduduk akan support. Jadi di sini mungkinlah saya jumpa ni pertamanya menghormat kami sebagai kuasa. Kedua mungkinlah saya ada bawa beberapa permohonan lah kepada pihak Taman Manis yang saya ingat daripada dulu sampai sekarang 2016 saya ada mohon lampu dalam taman. Itulah saya berharap lepas ni kita berjalankan kerja kami. Boleh yang mana terbuka je bang. Apa kawasan? Kita senang je bang. Saya pun pengurusan saya senang je. Apa boleh bawa WhatsApp tu saya. Sebab apa? Kalau telefon ni kadang saya lupa. Mungkin yang satu lagi saya nak buat program untuk kalau boleh yang mengenal baru ni, kalau adalah ruang jadual kosong untuk jualan ramah. Okey. Itu boleh. Abang nak ambil bulan puasa? Ikut pada cikgu punya tarikh, saya follow up je. Buat dekat taman, buat dekat padang Dewan Sungai. Saya menjemputlah cikgu untuk kita ziarah macam ziarah yang untuk rumah-rumah yang nanti kita kena pastilah. Kalau kita nak buat ziarah biasa, besok pun kita boleh buat. Sebab kami punya ziarah memang petang Rabu selalu. Kalau abang boleh susun besok 2 rumah ke 3 rumah ke? Betul boleh. Dalam pukul berapa? Pukul 5. Dah boleh sampai pukul 5. Untuk program besok, contoh saya bawa 2 ke rumah yang terlantar sakit. Okay. Kalau satu tu ke rumah usahawan boleh? Boleh. Kita singgah sembang pun. Berarti satu lagi tu, yang kios ada 3 kios. Kios ya. Kios dekat taman tu lah. Taman. Okay.
panjangan ahli majlis pun ahli majlis kita dah masuk dalam soalan berkenaan yang dah dipasang solar. Solar tu pasang sehari, besok semua tiga-tiga tak boleh pakai. Cuma yang buat masa ni, ini je lah dia caranya. Caranya. Terima kasihlah di atas perhatian cikgu dengan tim cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di pejabat Cikgu Samad lah. Salah seorang yang berhormat pegawai Pinaras DUN Sabah. Jadi kami hari ini buat kunjungan hormat lah sebab semalam kami buat pelantikan baru pemilihan cikgu kuasa lah. Jadi harapan kami agar dapat kita bersama dengan cikgu lah. Jadi cuba cikgu bagi nasihat ke harapan lah pada jabatan kuasa baru nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita selalu berbaju bersama. Namanya Abang Zul lah. Ya. Ini kawan lama lah. Tahniah kerana telah dilantik jadi pengurusi Taman Air Manis dan juga Cik Kamal, ya. Biro Media Sosial. Pertamanya terima kasih sebab sudi hadir ke Pejabat Penyalar DUN Sabah pada hari ini, dan juga saya ucapkan tahniah lah atas pelantikan jawatan kuasa pengurusan taman yang baru. Jadi harapan kami lah di Pejabat Penyalar DUN ini, yang pertamanya oleh kerana taman di kawasan di DUN Sabah ni banyak taman. Jadi kita memang sangat berharap agar pengurusi-pengurusi taman ni dan jawatan kuasanya bergerak dengan aktif. Pertamanya untuk menyantuni warga taman tersebut, dan kalau boleh kami mohon supaya sebarang maklumat, sebarang masalah dan apa sahaja perkara yang berlaku di taman-taman yang diuruskan oleh tuan-tuan, puan-puan selaku pengurusi taman, jadi masalah ataupun perkara tersebut boleh panjangkan kepada kami. Jadi supaya kami dari Pejabat Penyalar DUN dapat sama-sama membantu memudahkan urusan. Sebab kita sedia maklum dari segi pengurusan, dari segi organisasinya, taman ni dia di bawah Majlis Daerah, pengurusi taman di bawah PBT. Jadi kita tak ada akses langsung, ya, kecuali melalui ahli majlis yang dilantik lah. Jadi sekiranya pengurusi taman boleh berhubung dengan baik, dengan mesra, dan boleh sentiasa memberi kerjasama, jadi saya ingat kita akan dapat bekerjasama dengan lebih baik. Dan saya juga berharap supaya semua insentif yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor dapat kita salurkan, bukan sekadar pada penduduk kampung tapi juga kepada warga taman-taman di bawah seliaan pengurusi taman yang telah dilantik. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih.